Ilmu adalah asas kehidupan. Dalam era digital, teknologi menjadi pemakin kepada kejayaan generasi masa kini. Namun, persoalannya, adakah teknologi membantu membina ilmu atau melalaikan kita daripada tujuan sebenar? Teknologi memudahkan saya mencari maklumat dengan cepat. Saya boleh belajar di mana-mana sahaja. Kadang-kadang susah fokus sebab banyak gangguan seperti media sosial. Teknologi menjadikan pembelajaran lebih efektif dan menariklah untuk pelajar. Ilmu tetaplah yang utama. Teknologi ini adalah alat untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Teknologi boleh menjadi jalan menuju kejayaan ataupun kelalaian. Semuanya bergantung kepada bagaimana kita menggunakannya. Ilmu di hati membentuk pribadi, teknologi memperkasa potensi. Gabungan keduanya melahirkan generasi cemerlang.